Kita ada ini nak marah. Ring dia jahat weh. Tengok spacer dia. 3 spacer ni. Kalau Tu dia. tu dia 20 Spacer mm. dia. Ini aku tak pasti berapa mm. Ni sekeping lagi. Ni fender. Bang, apa ni kata? Oh. Kena tanya sikit boleh? Mana? Tekan mana ni? Abang cakap je, pegang je. Oh, okey. Okey bang. Dah berapa lama abang main ni suara ni? Oh, main suara ni. First kereta ke macam mana? Ni sebenarnya kereta daripada ayah lah. Oh. Jadi saya buat kereta projek. Buat lawa je lah. Orang panggil ni Saga Kebal. Kalau dulu orang panggil apa? Kereta apek-apek lah orang kata. Apek bawa pergi pasar kan. Sebelum Jadi, ada ni, abang memang main ni lah. Ke sebelum pernah main kereta lain? sebelum ni main Wira lah. Oh, Wira buat macam ni ke ah? Lebih kurang lah. Tapi tu lama punya kes lah sebab dah jual kan. Jadi yang ni kereta projek lah. Lama dah bang set up ni yang sekarang ni? Dekat 4 tahun, 5 tahun ada kot. Dah lupa lah. Lebih kurang lah. Ni semua besi lah bang? Asal dia kecil je. Jadi kita potong balik, buat balik. Material besi lah? Material besi. Kita tak pakai fiber. Sebab fiber ni bahaya sebab kita betul. Kadang dia senang crack. pertama crack. Lagi satu kita ni set up stand MDM. Jadi kalau lah jalan Johor ni banyak lubang kan, lebih kurang. Takut dia bumping ke, langgar lubang ke, takut pecah. Betul. Jadi kita memang depan belakang semua besi lah. Macam ni bang, tengok spacer banyak tau. Batang tu kau panjang lah. Yang ni kita pakai double spacer. Lepas tu batang tu, skru tu tukar panjang lah. Tak panjang lah, standard. Cuma standard. kita pakai dua keping jadi dia ikat banyak tau. Kita tak pakai sekeping tebal terus. Ni kalau okey, faham. kalau tengok tu nampak dua keping kan. Faham. Kalau pakai tebal terus dia tak safety. Dia ada spacer yang terus keluar batang tu. Ya, jadi yang ni rim ni Work Atra. PCD 100. Kalau ikutkan Iswara punya 114. 114 punya. Betul. Jadi kita kacukkan ajalah. Depan belakang sama spek. Dia jantam betina. Depan 8.5, belakang 9 JJ. Dia lebih PCD 100, lubang 100. Lubang 100 ni payah sikit nak dapat. Ni bukan ni bukan advance spender tau. Ni work Siatra. Oh ya? Work Siatra. Sekali tengok macam advance spender Dia beza. Dia work Siatra ni dia lebih cutting. Sebab yang ni senang cerita rim racing ringan. Walaupun dia 17. Walaupun dia 17 dia ringan. Cutting dia lebih cutting Ni colour apa bang? Nampak macam ni Nescafe pun ada. Ini color custom Nado grey tapi dia lebih pada cream. Cream cair-cair sikit kan. Cantik bang. Kita main barang-barang jajan-jajan Saga lama lah lebih kurang. Suspension? Suspension pakai? Pakai adjustable. Kita pakai gap. Apa spek dia? Spek apa? Macam high-low body shift. High-low body shift. Ada sofa? Ada sofa dia. Jadi kita boleh adjust lah. Nak pakai esas belum modal lagi kan. Tapi ni statik kental kan? Boleh lah. Kita main jajan-jajan sikit barang lama kan. Tengok dalam boleh bang? Boleh lah. Tapi sepah sikit lah. Tertarik dengan ni panel kayu ni. Ni buat sendiri ke macam mana? Ini getah. Dia memang getah. Dia memang ada jual, tapi itulah barang lama susah nak dapat lah. Sampai ada yang dah. Maksudnya yang ni abang beli abang potong kan macam mana? Tak, getah dia memang ada tapi bukan memang ada. Tapi bukan model untuk Iswara punya. Dia untuk Iswara punya dia kayu. Kayu. Dia original kayu. Ni walnut ni. Ni semua walnut lah. Kita main barang-barang walnut sikit. Main clean sikit gitu-gitu je lah. Main barang original Yontech. Yontech. Mana yang play Saga dia tahulah barang tu macam mana kan. Belakang ni pun tengok ni. Ni kira jajan-jajan lama lah. Tray untuk
makan, tempat makan. Betul-betul. Kita boleh Dia jadikan macam meja lah. macam meja kita boleh buka, letak. Auto show je pasang. Betul. Itu jalan biasa dia simpan. Betul. Takut kena rembat. Kena rembat satu hal, lepas tu takut pecah ke apa kan. betul. Yang ni saya pakai fiber punya. Kalau original Yontek Dia tahan lama lah. tahun-tahun Beza dengan fiber ada kan? beza lah. Fiber Kalau fiber kadang fiber dia kadang kan